Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq Najmi bin Muhammad Amran, pelajar 11C Bahasa Melayu, pelajar ambilan Ogos 2024, keluaran Julai 2029. Saya merupakan siswa bagi IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Pada hari ini saya ingin memberi maklum balas mengenai aplikasi yang diperkenalkan kepada saya, iaitu iKhotfun. Saya menggunakan aplikasi ini, acap kali saya gunakan. Saya berasa cukup tertarik kerana mempunyai pelbagai kegunaan di sini. Kita boleh lihat di sini penggunaan colornya, warnanya, dan juga aplikasi-aplikasi yang digunakan cukup mampu menarik minat siswa-siswi. Bukan sahaja siswa-siswi, lebih-lebih lagi pelajar-pelajar yang di bangku sekolah. Apa yang saya boleh katakan cukup menarik kerana bervariasi apa yang diterjemahkan di dalam aplikasi ini, seperti nota-nota khot, kita juga ada video, kita juga ada kuis, ada juga maklum balas yang boleh kita berikan untuk orang yang menggunakan aplikasi ini untuk memberikan maklum balas lebih baik untuk mereka mampu melakukan yang lebih baik, dan seterusnya info tambahan. Nampak cukup menarik bukan? Jadi saya harap aplikasi ini dapat berkembang lebih luas dan mampu menjadi antara salah satu aplikasi yang terbaik dalam kampus IFSA, insya-Allah. Itu bidang khot, pengenalan kepada khot, kemudian pengenalan kepada beberapa kandungan dia, khot iqa'ah, khot nasr, kemudian cara penggunaan khot tersebut lah.